Selamat datang ke Berita 101, saluran yang menyampaikan maklumat semasa dan bantuan rakyat secara ringkas, tepat dan mudah difahami. Dalam video ini, kita akan jelaskan secara menyeluruh berkaitan SARA untuk semua yang dijadualkan dibayar pada 9 Februari 2026. Ramai yang masih keliru tentang kelayakan termasuk isu umur, kelulusan STR, status sebagai isteri, anak yang hampir cukup umur serta mereka yang bekerja atau tinggal di luar negara. Pertama sekali, perlu difahami bahawa walaupun dinamakan SARA untuk semua, bantuan ini bukan diberikan kepada semua orang tanpa syarat. Terdapat dua syarat asas sahaja yang digunakan untuk menentukan kelayakan. Syarat pertama, penerima mestilah berumur 18 tahun dan ke atas. Syarat kedua, penerima mestilah warga negara Malaysia dan memiliki MyCat berwarna biru. Bagi syarat umur, penilaian dibuat berdasarkan tahun kelahiran, bukan bulan atau tarikh lahir. Ini bermaksud individu yang lahir pada 2008 dan sebelumnya dianggap layak walaupun tarikh lahir jatuh selepas bulan Februari. Sekiranya anda lahir pada bulan Mac, Jun, September atau Disember, kelayakan anda tidak terjejas asalkan tahun kelahiran memenuhi syarat. Seterusnya, berkenaan persoalan sama ada hanya penerima yang lulus STR 2026 sahaja akan menerima SARA untuk semua. Jawapannya, tidak. Kelulusan STR tidak disemak langsung untuk bantuan ini. Sama ada anda lulus atau tidak lulus STR, anda tetap layak menerima SARA untuk semua selagi memenuhi syarat umur dan status warga negara. Penerima STR yang sudah menerima SARA bulanan juga masih layak menerima bantuan ini kerana ia adalah bayaran sekali sahaja berasingan daripada SARA bulanan. Sebagai contoh, jika dalam satu keluarga terdapat suami, isteri dan dua orang anak yang masing-masing lahir pada 2008 dan sebelumnya, kesemua mereka layak menerima bantuan ini. Setiap individu akan menerima RM100 dimasukkan secara individu ke dalam MyCat masing-masing. Bagi rakyat Malaysia yang bekerja atau menetap di luar negara seperti Singapura, Jepun atau Amerika Syarikat, mereka tetap layak menerima bantuan ini. Namun, penggunaan SARA untuk semua hanya dibenarkan di Malaysia dan tidak boleh digunakan di luar negara. Perlu diingat, SARA untuk semua ini dibayar sekali sahaja pada 9 Februari 2026 dan tidak berulang. Walau bagaimanapun, baki RM1 tersebut boleh digunakan pada bila-bila masa sehingga 31 Disember 2026. Dari segi penggunaan, bantuan ini hanya boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan asas daripada kategori yang telah disenaraikan. Ia tidak boleh digunakan untuk rokok, tambah nilai telefon, minyak kenderaan atau barangan yang tidak dibenarkan. Bantuan ini juga bukan e-dompet, sebaliknya dimasukkan terus ke dalam MyCat dan perlu digunakan di kaunter khas di pasaraya yang tersenarai. Kesimpulannya, SARA untuk semua adalah bantuan sekali bayar kepada rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas tanpa mengira kelulusan STR, bulan kelahiran atau lokasi tempat tinggal selagi memenuhi syarat yang ditetapkan.